Peniaga rugi ditipu pelanggan guna nama RSZ member. Malam ni memang kami kerugian banyak lah sebab apa, dengan ikan kita tak habis. Lepas tu kita tambah barang, beli barang-barang dan sebagainya. Cuma kepada pemilik akaun Magna, Seorang pemilik restoran ikan bakar mengalami kerugian selepas ditipu oleh seorang individu yang menggunakan nama RSZ member. Peniaga itu berkata dia menerima tempahan dari individu bernama Magna yang menyatakan akan hadir seramai 150 orang untuk makan di kedai tersebut pada jam 9 malam. Namun sehingga jam 11 malam tiada seorang pun kelibat dari tim RSZ member yang datang makan di restoran tersebut menyebabkan peniaga itu mengalami kerugian. malam ni kami ditipu oleh seorang pemilik akaun yang menyatakan akan hadir ke PCT Ikan Bakar seramai 150 orang, iaitu grup RSZ members. Pukul 8 dia order, maklum kata pukul 9.30 nak hadir seramai 150 orang. Jadi selepas dia buat tempahan, mana-mana customer yang mai nak makan, kami abang habis dah. Dan saya keluar pergi beli barang-barang macam-macam lah untuk persiapan pengunjung yang akan hadir pada pukul 9.30 malam tu. Tetapi akhir sekali sampai pukul 11 malam tidak ada langsung grup RSZ members yang hadir untuk mai makan di PCT Ikan Bakar. Malam ni memang kami kerugian banyak lah sebab apa, dengan ikan kita tak habis. Lepas tu kita tambah barang, beli barang-barang dan sebagainya. Cuma kepada pemilik akaun Magna, saya harap kejujuran. Andai kata tak jadi hadir dan sebagainya, cuma maklum balik dalam profil saya ada nombor telefon saya, WhatsApp. Maklum kita tak jadi hadir. Bila bagi tahu tak jadi hadir, sekurang-kurangnya customer yang mai dapat juga kami jual kepada mereka. Tetapi banyak customer yang mai malam ni yang telefon dan sebagainya, kami abang habis. Last kali terpaksa menanggung kerugian. Malam ni sedih hampa kerana booking untuk seramai 150 orang RSZ members yang balik daripada Terengganu. Assalamualaikum.